Hai semua, selamat datang ke sesi penerangan kita kali ini. Hari ini saya memang sangat teruja sebab kita akan pergi ke satu pengembaraan yang luar biasa. Macam satu safari global merentasi 4 zon iklim dunia yang berbeza. Kita nak tengok macam mana iklim kat bumi ni secara literalnya menetapkan peraturan kelangsungan hidup. Dari sekecil-kecil tumbuhan sampailah ke haiwan pemangsa yang paling besar. Jom kita mula. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, saya ada satu teka-teki biologi sikit untuk anda. Kenapa seekor unta tak boleh bertahan hidup kat dalam hutan pine yang membeku? Ya, bunyi macam kelakar, tapi jawapan dia sebenarnya sangat kritikal. Dalam penerangan ni, kita akan rungkaikan macam mana iklim yang ekstrim ni betul-betul mendiktet atau menetapkan syarat untuk terus hidup. Ini bukan sekadar pasal cuaca tau. Ini pasal kuasa adaptasi hidupan yang memang tak masuk akal. Bahagian pertama, kita tengok dulu kuasa iklim dan persekitaran dan macam mana ia membentuk kehidupan di bumi. Mula-mula sekali, kita kena faham betul-betul istilah ekosistem. Secara ringkasnya, ia adalah interaksi dan kebergantungan antara komponen biotik, iaitu benda hidup macam haiwan dan tumbuhan, dengan komponen abiotik. Abiotik ni pula benda yang tak hidup macam cahaya matahari, air dan tanah. Semuanya terkunci dalam satu tarian kelangsungan hidup yang sangat seimbang. Tumbuhan, haiwan dan tanah tempat diorang berpijak saling memerlukan antara satu sama lain. Masuk ke bahagian kedua, kita beralih ke kehidupan di gurun panas, tempat ujian ketahanan yang paling ekstrim. Cuba bayangkan permukaan tanah yang kering, tandus dan merekah teruk ni. Ini kita panggil tanah aridisol. Bayangkan anda kena cari makanan ke atas pasir kering macam ni setiap hari. Keadaan tanah ni buatkan pergerakan jadi sangat susah untuk haiwan. Lebih-lebih lagi bila matahari tengah terik membakar kepala pada waktu siang. Pendek kata, hanya yang betul-betul lasak je mampu bertahan kat sini. Tapi, kalau anda tengok tumbuh-tumbuhan kat zon ni, dari kaktus gergasi yang tinggi melangit sampailah ke pokok akasia yang bantut, semuanya dikategorikan sebagai xerophyte. Macam mana pokok-pokok ni boleh relax je tegak kat padang pasir? Rahsia dia ada kat bawah tanah. Pokok-pokok ni dah berevolusi sampai akar diorang jadi sangat panjang dan menjala jauh ke bawah semata-mata untuk sedut setiap titisan air yang ada tersembunyi. Hebat kan? Jadi, taktik mandiri kat gurun ni memang sangat bijak. Daun tumbuhan berlilin dan tebal sebab tak nak bagi air tersejat. Haiwan pula macam mana? Nak jimatkan tenaga dan air, haiwan macam musang fennec ataupun tikus jerboa, diorang ni jadi spesies nocturnal. Maknanya, siang-siang diorang lepak bersembunyi dalam lubang yang sejuk dan bila malam, baru diorang keluar aktif mencari makan. Seterusnya, bahagian ketiga, kita tinggalkan padang pasir dan masuk ke hutan monsun tropika, satu dunia yang penuh dengan kelembapan dan kepadatan. Sangat berbeza dengan gurun tadi, hutan monsun tropika ni ada sistem cuaca dengan musim hujan lebat dan musim kering yang sangat ketara setiap tahun. Pertukaran cuaca yang ekstrim ni dicampur pula dengan tahap kelembapan yang tinggi, beri peluang untuk pokok-pokok kayu keras tumbuh merimbun, subur dan menguasai ruang hutan berkabus yang cantik ni. Satu benda yang unik pasal hutan monsun ni ialah kanopi hutannya berlapis-lapis, tapi agak terbuka sikit. Struktur macam ni sediakan ruang atau habitat yang memang perfect untuk haiwan lincah macam moyet mekiu. Diorang ni boleh bebas berayun dan melompat dari dahan ke dahan mencari sumber makanan celah-celah rumpun buluh dan pokok kayu keras tu. Flora kat sini pun berevolusi dengan menakjubkan tau. Daun pokok macam pokok jati ni sangat lebar untuk tangkap cahaya matahari. Tapi perasan tak hujung daun dia tirus? Ini bukan saja-saja. Hujung tirus ni bertindak sebagai drip tips untuk alirkan curahan hujan lebat dengan pantas supaya daun tak patah atau rosak. Selain tu, tanah latosol kat bawah tu padat dan kaya dengan nutrien. Ibarat super baja yang memacu pertumbuhan gila-gila hutan ni. Okey, mari kita buat perbandingan sekejap. Bayangkan balik tanah aridisol kat gurun yang berpasir kering dan tandus tadi tu dan bandingkan dengan tanah latosol kat tropika yang lembap, kemerah-merahan dan padat nutrien ni. Asas tanah inilah sebenarnya yang membezakan seluruh siratan makanan antara dua bioma ni. Sama ada tanah tu cuma mampu menampung haiwan kecil yang bersembunyi ataupun menyokong satu jaringan fauna mega yang saling bergantungan. Masuk bahagian keempat, hutan daun luruh sederhana. Ini adalah kawasan ujian untuk adaptasi perubahan musim yang drastik. Kat persekitaran bermusim ni, alam ada satu trik yang sangat-sangat bijak. Pokok macam oak,
maple dan beech ada daun nipis yang lembut masa musim panas. Tapi nak bertahan hidup masa musim sejuk je, diorang akan luruhkan daun-daun tu semua dan kulit batang pokok akan jadi sangat tebal. Kulit tebal inilah yang bertindak hentikan proses kehilangan air atau transpirasi di tengah-tengah cuaca frost salji yang kejam tu. Bagi haiwan kat sini pula, kunci utamanya ialah adaptasi yang pantas. Dari secantik-cantik rama-rama Lesser Purple Emperor sampailah ke burung hantu pemangsa yang tenang, memerhati, haiwan-haiwan ni sentiasa kena bersedia bila berdepan dengan pokok yang tiba-tiba hilang daun dan suhu yang menjunam teruk. Sama ada diorang mencari perlindungan kat kulit pokok tebal tu ataupun kena ubah drastik corak memburu diorang. Seterusnya, kita tiba di destinasi terakhir kita, bahagian kelima, hutan konifer, ikhtiar hidup dalam persekitaran ekstrim di hemisfera utara yang membeku. Kalau anda tengok betul-betul pokok-pokok berlatarkan gunung salji tebal ni, semuanya ada satu persamaan yang jelas. Bentuk dia tajam ke atas macam kon. Reka bentuk geometri ikonik ni bukan kebetulan ya. Ini adalah adaptasi struktur yang sangat genius. Bentuk ni sebenarnya membenarkan lapisan salji yang lebat dan berat untuk terus meluncur melorot jatuh ke bawah tanpa merosakkan atau mematahkan dahan. Keadaan tanah kat sini pun tak kurang ekstrimnya. Tanah yang dipanggil podzol ni nipis, berasid dan kat bawah dia tu sentiasa beku. Sebab tanah ni ais keras, akar pokok pun pendek-pendek je. Dan kesannya pada haiwan temburu macam Canadian lynx, diorang tak mampu pun nak gali lubang untuk cari sarang mangsa atau berlindung. Jadi pemangsa ni memang dipaksa untuk lincah terus memburu je di atas permukaan salji. Pokok-pokok konifer ni pun ada senjata rahsia diorang sendiri. Cuba perhatikan daun diorang yang tajam macam jarum tu. Daun tu sebenarnya siap disalut dengan satu lapisan lilin yang tebal. Ini adalah mekanisme pertahanan paling ampuh untuk tahan frost bersalji yang tajam menyengat. Kalau tumbuhan hijau biasa diletak kat zon ni, lama dah daun dia hilang air dan mati kekeringan walau dalam cuaca sejuk. Okey, bahagian ke-6. Lepas kita ronda semua zon iklim ni, mari tengok gambaran besar. Kenapa perlindungan setiap bioma ni sangat-sangat kritikal untuk bumi kita? Sejujurnya, nilai ekosistem ni sememangnya tak ternilai langsung. Ia bukan sekadar hutan hijau, ia farmasi semula jadi kita. Dari ekstrak ubat-ubatan penawar nyawa yang saintis jumpa dari kulit pokok tropika, sampailah ke fungsi akar pokok yang cengkam pegang bumi untuk elak hakisan. Ekosistem yang seimbang juga bantu majukan ekonomi kita, merancangkan ekopelancongan dan jadi rumah berlindung yang paling selamat untuk semua haiwan menakjubkan yang kita tengok tadi. Ada satu petikan yang agak kuat bunyinya macam ni. Gangguan mana-mana organisma dalam aras tropik akan mengubah aliran tenaga yang seterusnya menjejaskan keseimbangan ekosistem. Dengar macam teknikal kan? Tapi realitinya, inilah kesan rantaian domino yang paling kita takutkan. Kalau anda rosakkan atau jejaskan sumber makanan untuk satu haiwan je, ia wujudkan rantaian kerosakan perlahan yang akhirnya boleh meruntuhkan seluruh kitaran tenaga kehidupan dalam hutan tu. Tapi nasib baik, kita tak biarkan benda tu berlaku begitu saja. Usaha dan pelan tindakan pemeliharaan sedang giat diusahakan satu dunia. Organisasi bebas macam Traffic bertungkus lumus urus dan pantau perdagangan hidupan liar supaya spesies kekal wujud. Sementara tu, GEC dan WWF sentiasa kat barisan depan untuk lindungi hutan dan berkempen sungguh-sungguh mendesak dunia perindustrian untuk guna sumber semula jadi dengan lebih lestari dan mampan. Sebagai penutup sesi penerangan kita hari ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan provokasi untuk kita sama-sama fikir. Kalau satu gangguan kecil je dalam rantaian makanan dah cukup untuk musnahkan aliran tenaga sesebuah ekosistem, agak-agak apa yang akan jadi pada kelangsungan hidup umat manusia kalau bioma yang pelbagai ni semua dibiar lenyap? Realitinya, nasib hidup kita terikat terus dengan keseimbangan padang pasir, hutan monsun dan konifer yang dingin tu. Terima kasih banyak-banyak sebab layan penerangan kali ini. Teruskan sifat ingin tahu anda dan sampai kita berjumpa lagi.